Hai semua pelajar, dah sedia untuk pecutan pantas sejarah? Dalam sesi kali ini, kita akan kupas tuntas semua yang anda perlu tahu tentang bab 4 mengenali tamadun. Jom kita mulakan. Okey, cuba kita fikir sekejap. Apa agaknya beza paling besar antara kehidupan kita hari ini dengan manusia yang hidup zaman purba beribu-ribu tahun dahulu? Jawapannya sebenarnya cukup ringkas tapi sangat-sangat berkuasa. Semuanya terletak pada satu perkataan, tamadun. Okey, sebelum kita pergi lebih jauh, kita kena betul-betul faham dulu apa maksud perkataan tamadun ni. Jom kita bedah siasat asal-usul perkataan ni dari beberapa bahasa utama. Pertama sekali, dari bahasa Yunani, perkataan asalnya civitas. Maksudnya mudah je, bandar atau kota. Nampak tak? Dari sini pun kita dah boleh nampak kaitan rapat antara tamadun dengan pembinaan bandar. Kalau dalam bahasa Inggeris pula, civilization ni merujuk kepada tahap pembangunan manusia yang paling maju, kira macam level paling tinggilah dalam pencapaian sesebuah masyarakat. Nah, bahasa Arab pula bagi kita perspektif yang menarik. Ia datang dari perkataan macam mudun dan madana yang ada dua maksud utama. Satu, tinggi budi bahasa, ini pasal adab dan akhlak, dan yang kedua, pembukaan bandar. Jadi, ia bukan setakat bina bandar tapi juga bina pribadi. Dan akhirnya, dalam bahasa Melayu kita sendiri, kita guna istilah peradaban. Ini merangkumi kemajuan dari segi kebendaan, macam teknologi, dan pada masa yang sama, perkembangan pemikiran yang tinggi. So, apa poin penting kat sini? Tamadun ni bukan sekadar pasal bangunan je, tapi juga pasal pembangunan minda dan nilai masyarakat. Ingat tu ya? Baiklah, kita dah faham maksud perkataannya. Sekarang, macam mana pula kita nak faham konsep tamadun ni? Ada dua pandangan utama atau dua cermin mata yang berbeza untuk kita lihat, iaitu pandangan dari dunia barat dan juga dari perspektif Islam. Okey, cuba tengok betul-betul perbezaan ni. Konsep barat, ia lebih fokus pada pembangunan yang kita boleh nampak dengan mata. Pembangunan lahiriah. Contohnya, undang-undang, seni bina, penulisan. Tapi konsep Islam pula, ia lebih menyeluruh. Ia cakap, ya pembangunan lahiriah tu penting, tapi ia mesti seimbang dengan pembangunan rohaniah atau dalaman yang berteraskan nilai-nilai murni. Dan sudah tentulah pandangan-pandangan ini dipelopori oleh tokoh-tokoh hebat macam Arnold J. Toynbee yang banyak menulis dari sudut pandangan barat dan tokoh kita sendiri, Syed Muhammad Naqib Al-Atas yang memberikan perspektif Islam yang mendalam. Baiklah, soalan seterusnya. Apakah resepi atau ramuan-ramuan penting untuk membina sebuah tamadun? Para sejarawan dah kenal pasti ada 9 ciri utama yang mesti ada. Jom kita tengok satu persatu, jangan risau kita akan pecahkan satu-satu. Kita mulakan dengan 3 ciri yang pertama, yang macam tiang seri kepada sebuah tamadun, iaitu pertanian dan perdagangan, sistem pemerintahan dan pembentukan bandar. Cuba fikirkan, ketiga-tiga ni sebenarnya saling berkait rapat. Semuanya bermula dengan pertanian. Bila manusia dah pandai bercucuk tanam dengan efisien, mereka dapat hasilkan makanan lebih daripada yang diperlukan. Lebihan makanan inilah yang membolehkan mereka berhenti berpindah randah dan mula bina pertempatan kekal, yang lama-kelamaan jadi bandar. Dan bila dah ada bandar yang besar dengan ramai orang, dah tentu perlukan peraturan kan? Di sinilah munculnya sistem pemerintahan. Perlu ada raja, perlu ada pentadbir, perlu ada undang-undang untuk pastikan semuanya berjalan dengan lancar dan teratur. Okey, bila asas dah kukuh, masyarakat tu mula jadi lebih kompleks. 3 ciri seterusnya ni menunjukkan bagaimana masyarakat mula berkembang lebih maju. Ingat tak pasal lebihan makanan tadi? Bila tak semua orang perlu jadi petani, sesetengah orang bolehlah buat kerja lain. Mereka jadi tukang kayu, tukang besi, peniaga. Dan semua ini dipacu lagi dengan adanya teknologi baru. Bayangkanlah betapa hebatnya ciptaan roda dan bajak pada zaman tu. Ia betul-betul game changer. Dan bila dah ada macam-macam jenis pekerjaan, secara automatik wujudlah lapisan-lapisan dalam masyarakat. Kita panggil ini organisasi sosial. Biasanya ia berbentuk piramid. Di puncak sekali, mestilah raja dan golongan bangsawan. Di tengah, rakyat bebas macam petani dan peniaga. Dan di bahagian paling bawah sekali, malangnya, ada golongan hamba. Dan akhir sekali, 3 ciri terakhir ni boleh kita anggap sebagai jiwa sesebuah tamadun. Ia berkaitan dengan budaya, ilmu dan kepercayaan. Kepercayaan dan agama jadi sangat penting. Masyarakat tamadun awal ni biasanya percaya kepada banyak Tuhan atau kita panggil politisme. Dan untuk menyembah Tuhan-Tuhan ni, mereka bina tempat-tempat ibadat yang sangat besar dan gah, macam kuil-kuil yang kita lihat ni.
Bayangkan nak uruskan sebuah bandar yang besar tanpa tulisan. Susah kan? Sebab itulah sistem tulisan dicipta. Ia sangat-sangat penting untuk catat undang-undang, rekod urusan jual beli dan juga hal-hal keagamaan. Tanpa tulisan, sejarah dan ilmu pengetahuan tak dapat diwariskan. Dan bila semua keperluan asas, makanan, tempat tinggal, keselamatan dah dipenuhi, barulah manusia ada masa untuk berkarya. Di sinilah seni dan sastra mula berkembang. Ia jadi cerminan kreativiti, kehalusan budi dan identiti unik masyarakat tamadun tersebut. Okey, kita dah belajar semua 9 ciri ni. Tapi mungkin ada yang tertanya-tanya, cikgu, kenapa kita kena belajar pasal benda yang dah jadi beribu-ribu tahun dulu ni? Apa kaitannya dengan kita di Malaysia hari ni? Soalan yang bagus. Sebabnya, semua yang kita ada hari ini dibina atas asas yang mereka letakkan. Sistem kerajaan kita, sistem perundangan, teknologi yang kita guna, bahkan cara kita menulis, semuanya adalah warisan dan penambahbaikan daripada apa yang dimulakan oleh tamadun-tamadun awal. Negara kita yang moden ni berdiri di atas bahu gergasi-gergasi dari masa lampau. Jadi, semua ini membawa kita kepada satu soalan besar yang terakhir. Di manakah lokasi tamadun-tamadun hebat yang pertama ni muncul di peta dunia? Untuk jawapan tu, anda kena nantikan bab seterusnya. Jumpa lagi semua.